Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Burhanuddin Hilmi bin Zahimi, dan saya daripada Kumpulan 8, dan kami daripada Kumpulan 8 ingin berkongsi tentang refleksi ataupun mungkin pengalaman ataupun cerita-cerita tentang perjalanan untuk menjalankan tugasan kami untuk subjek ulama dan kaum muda ini. Jadi seperti yang kita ketahui, tugasan yang kita perlu lakukan adalah untuk menemu ramah alim ulama ataupun orang-orang yang berautoriti di dalam bidang-bidang tertentu, lebih spesifik lagi bidang-bidang agama. Jadi memang tidak dapat dinafikan sepanjang perjalanan kita untuk melakukan tugasan ini akan terdapatnya cabaran. Mungkin daripada segi masa kita perlu deal ataupun pastikan dengan orang yang kita ramah tu. Akan tetapi cabaran-cabaran ini tidak menghentikan kita daripada untuk kita terus menjalankan tugasan ini dengan jayanya, dan insya-Allah dengan usaha kita untuk melalui cabaran tu, apa yang kita dapati ini akan memberikan manfaat kepada umat Islam. Mungkin kita akan bermula daripada komuniti-komuniti yang kecil dahulu, seperti komuniti pelajar ataupun komuniti universiti. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya untuk pengenalan. Jadi saya akan serahkan kepada rakan-rakan kumpulan saya yang lain. Insya-Allah, terima kasih. Antara cabaran utama ialah mendapatkan informan yang sesuai. Oleh kerana kami perlu menemu bual seorang ulama yang berautoriti dan mempunyai pengaruh dalam komuniti. Kami perlu mengenal pasti individu yang bersesuaian serta menetapkan temu janji mengikut masa lapang beliau. Proses ini mengambil masa kerana ulama biasanya mempunyai jadual yang sangat padat. Baik, seterusnya adalah persediaan soalan dan adab temu bual. Disebabkan tajuk ini adalah berkaitan dengan ulama, kami perlu merangkas soalan dengan berhati-hati. Oleh itu, kami sendiri perlu melakukan bacaan awal merujuk sumber-sumber yang ilmiah agar soalan yang kami beri tidak terlalu umum dan yang paling penting tidak menyinggung mana-mana pihak. Oleh itu, kami sendiri perlu bertanya soalan kepada informan dengan penuh adab dan tertib sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Seterusnya, isu teknikal dan lokasi. Jadi, semasa sesi rakaman kami menghadapi beberapa isu teknikal seperti ada gangguan bunyi. Lepas tu ada masalah kualiti audio yang tak jelas dan keadaan lokasi yang sangat tak sesuai untuk buat satu rakaman video. Jadi kami kadang-kadang terpaksa membuat beberapa penyelesaian terbaru agar rakaman itu kelihatan lebih profesional dan mudah untuk dipahami oleh penonton. Dari sudut kerja berpasukan, cabaran yang timbul ialah menyusun masa bersama kerana setiap ahli kumpulan mempunyai jadual kelas dan komitmen persatuan yang berbeza. Namun begitu, kami belajar untuk membahagikan tugas secara adil, saling membantu dan sentiasa berkomunikasi agar tugasan dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Kesimpulannya, secara keseluruhan tugasan ini telah mengajar kami tentang pentingnya peranan ulama dalam membimbing masyarakat, serta mendidik kami dari segi adab menuntut ilmu, kemahiran komunikasi dan etika penyelidikan lapangan. Kami juga turut berterima kasih kepada Dr. Rosliza atas memberi peluang kepada kami dalam membuat kerja lapangan ini. Dan kami juga turut berterima kasih kepada informan yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu. Okey, setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.